Selamat sejahtera, terima kasih kerana klik video ini. Sila pertimbangkan, like, komen dan subscribe. Channel ini memaparkan berita viral, terkini dan terpanas artis dalam dan luar negara. Pelakon Ukasa Sendros mendakwa dirinya diabaikan daripada segi nafkah sepanjang tempoh perkahwinan dengan suaminya Kamal Adli. Ketika ditemui, Ukasa mendakwa Kamal gagal menjalankan tanggungjawab sebagai seorang suami. Saya tahu macam mana dia tentang nafkah, dia tak bagi saya nafkah. Itu saya tak sentuh lagi. Korang kata dia kerja, netizen kata kerja nak cari nafkah untuk kau. Tak, saya kerja cari duit saya sendiri. Ukasa memaklumkan perkara itu ketika ditemui selepas laporan JKP di Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada Khamis. Ujar Ukasa lagi, dia terpaksa bekerja demi menyara keluarga termasuk menguruskan dan menyediakan keperluan untuk anak mereka, Hawara Ukaira. Saya besarkan Ukaira, saya beli baju Ukaira sampailah Ukaira besar sampai sekarang. Pampers, susu semua saya. Walaupun sewa rumah saya yang beli semua benda tu. Sementara itu, Ukasa menafikan kenyataan Kamal di dalam mahkamah yang mendakwa dirinya mempunyai masalah mental. Kalau saya tak waras, saya tak jaga anak saya seorang-seorang. Kenapa saya susah nak bagi anak saya dekat dia pun? Ada sebab dia. Pada 1 Disember lalu, Ukasa menafikan permohonan cerai di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur atas alasan tiada persefahaman dan masalah rumah tangga yang berlaku sejak April 2025. Untuk rekod, pasangan ini berkahwin pada 4 November 2021 dalam majlis tertutup di Janda Baik Pahang dan dikurniakan seorang cahaya mata perempuan.